Malam tadi sampai ayam ni Pak Long bawa dari rumah abang Pak Long balik ke sini. Mai cik, mai cik. Oh ya cik. Asal dari kebun abah, bawa balik besarkan di Kedah, lepas tu bawa balik mai sini. Cik duduk sini, jom kita pergi kebun, jom. Jom kita pergi kebun. Tunduk sikit. Lagi sampai sana lagi kita buka. Mana dia punya ikat dia? Ikat. Okey cik, jom kita pergi kebun. Kita pergi tengok apa ada di kebun. Hati berdebar-debar. Hari tak main. Macam-macam berubah. Beho masuk tolak kawasan sini lah. Okey cik, dah sampai dah ke kebun abah. Hai semua. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua cik-cik Pak Long. Apa khabar cik semua? Ui, matahari naik cik. Pak Long bungkuk ni sikit. Baru nampak. Cik, terima kasih banyak-banyak kerana mai tengok di channel Kebun Abah. Hari ni Pak Long mai ke kebun selepas 5 hari Pak Long balik ke Kedah. Kita tak tahulah lagu mana keadaan di kebun abah ni. Hati Pak Long ni rasa resah, rasa gelisah, rasa berdebar-debar. Nak tengok apa berlaku kepada anak-anak ayam tu khususnya. Sebab anak-anak ayam yang Pak Long letak di sini hari tu ni baru berumur lebih kurang dalam seminggu lebih-lebih saja. Kita tak dapat nak letak di rumah. Anak ayam yang 5 ekor yang kita bawa balik yang laih tu tak ada, memang mati. Nak buat lagu mana? Pak Long dah cuba dah, kita bubuh dalam brooder, kita panaskan dia, tak boleh nak survive lah, dia mati juga. Jadi yang di sini kita letak secara pukai lah macam tu. Nak tengok lah jadi lagu mana. Harap okey lah, ya Allah, amin. Okey lah. Selain daripada anak-anak ayam tu, yang lain tu kita tengok sekali lalu saja. Tak ada masalah. Kita tengok kok jauh dulu. Pak Long nak kena picek juga kok dekat-dekat. Manalah tahu ada benda-benda apa dalam tu kan. Takat ni tak ada apa. Hari ni tak mau cerita lagi. Nanti kita cerita dalam episod yang akan datang. Hari ni memang best je. Kita nak cerita dulu tentang anak ayam. Memang Pak Long dah menjangkakan akan ada kematian. Ada yang laih-laih juga yang Pak Long tahu balik hari tu. Mati. So, yang mati untuk bulan ni saja Pak Long ingat ada lebih kurang dalam 10 ekor lah. Mai, nak buka. Amboi, berkukuk pun sedap hampa ni. Mari kita buka tengok. Cek, Pak Long bubuh tirai tabir dulu supaya angin malam yang sejuk tak masuk kena depa lah. Sebab depa ni tak ada lampu. Lepas tu Pak Long juga bubuhkan curve lah supaya mereka tak berimpun satu tempat. Mari kita kutip dulu anak-anak ayam yang mati tu. Kita bawa keluar, kita tengok jenis apa. Bismillah. Satu, dua, tiga. Semua ni jenis terpijak. Ni laih. Laih lagi. Tak panggil dulu lah. Laih. Masih hidup cik. Masih hidup. Tapi dah terpijak dah. Nak buat lagu mana cik. Pak Long tak tahu nak buat apa dah. Ni. Hidup lagi ni. Kita tak lang hidup. Supaya. Bagi rehat sikit. Kalau tak di sini lagi. Habis dia. Dia ni. Nampak ni laih ni. Cik. Laih ni. Pak Long kena buat balik juga. Tak jadi lagu ni. Kita tak bani sat dulu laih. Laih tak? Laih juga. Tak bani dulu nah. Kebanyakan yang mati ni adalah yang kecil-kecil lah. Yang tak dapat nak survive ni macam ni. Nampak ni? Ni. Kecil ni. Kita tak lain tu. Hak mana kita rasa nak boleh buat balik, kita buat balik. Hak ni mati 3 ekor. Yang mati 3 ekor je.
Yang ni mungkin mati lama lah. Yang ni baru mati. Tak tani dulu. Ada lagi lah yang lain. Kebanyakan balon tengok dah okey dah ni. Okey saja, okey. Alhamdulillah yang lain dah okey lah. Yang lain tu boleh survive lah kot. Mari kita keluar, kita cerita pasal hak mati ni. Maaf cik. Mungkin hampa cakap kat Pak Long pasal apa buat lagu ni, pasal apa buat lagu ni. Cik, Pak Long tak ada pilihan dah. Memang tak ada pilihan betul-betul. Tengoklah sendiri 5 ekor yang Pak Long bawa balik ke rumah tu. Pak Long jaga di rumah tu kan. Bubuh dalam broder. Tengok-tengok mati juga. Yang ni, yang ada dalam ni memang Pak Long dah pilih dah. Itu adalah yang terbaik Pak Long rasakan untuk Pak Long nak letakkan dalam lau di sini lah. Tapi nak buat lagu mana? 3 ekor yang mati. Tu 3 ekor mati tu kira okey lah. Tapi yang lain tu yang baru kena pijak tu, yang tu kita kena bawa balik lah. Tak boleh nak buat apa lah. Mari kita tengok satu-satu lah. Ni yang mati ni cik. Yang putih ni light saset. Yang ni habis kering lah. Ni RIR. Yang ni RIR. Manakala yang lain ni, yang Pak Nurul nampak lain ni, kena pijak lah ni. Bukan apa, dia kena pijak. Ni pun RIR lah. Nanti balik nanti boleh kita letak dalam incubator balik ke ataupun lagu mana. Tu pungkok pun dah jadi lagu tu. Kita tak tanisat dulu. Nah, yang ni RIR, yang 3 ekor lagi tu light saset. Untuk yang ni memang kita kena bawa balik. Tak boleh lah. Tak boleh campur dengan yang dalam ni. Kadang-kadang yang dalam ni semuanya Pak Long tengok alhamdulillah semuanya okey-okey. Nanti Pak Long pilih balik yang mana yang kecil-kecil, yang rasa-rasa macam kita boleh bawa balik, kita kena bawa balik. Sebab di sini dia campur tau. Antara yang hak besar dengan yang kecil. Hak besar-besar tu ni macam ni kan. Contoh ni kan. Kok dia lah tu. Yang tu dah umur lebih daripada sebulan. Ada, kalau kita nak letakkan ke dalam ni, secantik-cantiknya lah. Secantik-cantiknya besar-besar macam ni. Ni macam ni. Pak Long nak pilih hak kecil lah. Ni lah. Ni kecil ni. Kecil ni. Kecil ni. Hak kecil-kecil ni tak tani dulu. Tak lantur dulu. Pak Long nak pilih hak kecil nak bawa balik. Tak edit. Tengok. Ada kecil lagi tak? Tak ada. Nanti kita duduk jauh-jauh. Ni kecil ni. Ni kecil ni. Nampak boleh. Ni kecil. Duduk dulu. Mana lagi? Yang rasa-rasa macam belum tumbuh bulu tu. Yang tu tu. Dia pun bukan pasal apa. Pasal kes pijak je je. Kes lain tak ada. Pijak je. Antara sama-sama mereka tu pijak. Ni nampak lain ni. Nampak ni. Ni sama juga ni. Ni light set. Duduk sini dulu. Nanti kita bubuh dalam broder. Yang ni tak apa ni. Yang ni nampak cergas dah. Yang ni cergas dah. Ni sekok ni. Ni sekok. Kita bawa balik ni. Lagi cik. Hak mana boleh pilih kita pilih. Okey cik. Yang ada dalam ni ada 3 jenis lah. Yang putih-putih yang hampa nampak tu adalah light set. Manakala yang hitam ni adalah BPR. Barrel Plymouth Rock. Kemudian yang biasa tu, yang coklat tu adalah RIR ataupun Rhode Island Red. Makanan masih ada, masih okey, tak ada masalah. Ayam pun perlu bubuh 2, masih ada, okey saja. Yang ni kita nak kena buat balik. Pak Long balik ke Kedah itu secara emergency lah. Hampa pun tahu. Abah Pak Long kena masuk wad. Lepas tu keesokan harinya kita buat pembedahan hernia. Alhamdulillah dah sihat lah nampak. Di Pak Long pun baliklah ke sini. Adik Pak Long tolong jaga Zat. Kalau jadi apa-apa ke ataupun perlukan kecemasan emergency, Pak Long akan tui balik pula ke Kedah. Jadi hati Pak Long pun rasa macam berbelah bagi juga. Yang di sini Pak Long dah setting dah. Kita boleh tinggalkan ayam-ayam di kebun ni selama 6 hari. Jadi hari ni hari kelima tak ada masalah. Di 7 hari pun masih boleh. Pak Long dah top up dah ayam, top up dah makanan. Jadi yang membimbangkan adalah anak-anak ayam ni lah. Hak tua-tua, hak besar-besar tu tak ada masalah. Mas kita nak ambil, kita nak buh dalam bakul, kita nak buat balik lah anak ayam yang Pak Long rasa laih sangat ataupun tak sesuai untuk ditempatkan di sini. Di rumah Pak Long ada 4 broder nanti. Kita boleh letaklah susun ikut
kekuatan dia untuk ataupun ikut umur dia supaya lebih mudah. Kita sebenarnya kita tak boleh campur cik antara besar dengan yang kecil. Yang mati kita tak sebelah dulu. Nanti kita pergi tanam. Let's accept. Let's accept. Ni juga adalah let's accept. Yang putih tu let's accept. Kemudian Pak Long buat balik 2 ekor RIR yang Pak Long rasa laih sangat ni. Oh, 2 ekor apa? Ada 4 ekor RIR. Kita buat balik nanti. Tengok jadi lagu mana. Yang ni Pak Long tengok macam tak ada harapan lagi. Apa tengok sini ni. Dia masih hidup. Tapi kita buat balik je lah. Tengok jadi lagu mana nah. Tapi kalau tengok macam ni, biasanya dari pengalaman Pak Long dah tak ada pengalaman lah. Nanti kita suap ayam, suap makanan ke dia. Suap dalam ni sekejap lagi. Depa ni pijak pula. Pak Long tak tani dululah. Tanah keras je. Tak hujan pula sini. Belum tanam apa anak-anak ayam ni di sini. Pokok boleh jadi baja ni kan. Ni daripada berapa puluh ekor 30 ekor yang Pak Long buh dalam tu hanya 3 ekor saja yang mati. Alhamdulillah lah 3 ekor tu kira okey lah. Pak Long duk berdebar hati ni, Pak Long duk ingat ke habislah 10 ekor 15 ekor ataupun setengah daripada apa yang Pak Long bubuh dalam tu. Tapi tengok-tengok macam ni, maknanya tindakan Pak Long tu, Pak Long berada di tahap yang itu saja yang Pak Long boleh buat. Pak Long tak ada dah pilihan untuk Pak Long nak jaga anak-anak ayam Pak Long bila Pak Long balik ke Kedah. Jadi okeylah macam tu. Oh, ayam yang bawa daripada Kedah tu. Mai. Dalam episod kali ni kita cerita tentang 2 jenis ayam ni saja. Anak ayam dengan ayam yang baru Pak Long bawa dari Kedah. Asalnya kita nak post, kalau post pagi ni lah sampai. Tapi bila dah jam jalan, susah nak pergi ke BBB Sungai Petani tu, Pak Long ambil keputusan kita sumbat sajalah kereta, kita bawa balik mai sini. 12 jam cek dia berjalan dengan Pak Long. Berhenti di mana-mana, Pak Long buka. Berhenti di mana-mana, Pak Long buka. Lepas tu sampai kat Batang Kali, Pak Long bagi ayak kat dia. Alhamdulillah okey saja. Jom kita pergi lepas Mai keluar. Ni kalau hampa tengok dalam episod pada bulan 12 dulu, Pak Long bawa balik dia ni kecil lah. Waktu tu dia baru umur 2 minggu. Bolang kereta Pak Long bawa balik ke kebun abah Pak Long di rumah sana lah di Kedah. Pak Long menjangkakan memang Pak Long sure lah dia memang jantan berdasarkan fizikal dia, berdasarkan sayap dia. Dia memang jantan. Tiba-tiba bila dia membesar, dia jadi betina. Sebab tu Pak Long nak minta maaf ke hampa. Kadang-kadang Pak Long bagi ke hampa 2 ekor jantan, 3 ekor betina berdasarkan fizikal tu kan yang hampa beli kat Pak Long kan. Tiba-tiba jadi macam lain. Pak Long bagi kat saya seekor jantan, 4 betina. Ni laki dia. Pak Long dah nampak dah. Sebenarnya dia tak akurat sangat ataupun tak
dapati 100% kalau kita tengok kepada fizikal. Melainkan dia dah berumur sebulan lebih ataupun 2 bulan, barulah kita tengok dapat dia jantan ke betina. Kalau hampa tengok di sini, dia betina, cik. Dia betina. Asalnya jantan. Palung nak acu-acu dulu. Ada betina baru. Betina baru. Betina baru. Ni. Betina baru. Betina baru. Tu dia, tu dia. Ni, tu dia. Tu dia. Tengok bapak ni. Dia dah tak tentu hala. Tapi sebenarnya ayam yang Pak Long bawa ni dia lebih berat berbanding dengan betina-betina yang ada di dalam sana. Berat. Tak apa, kita lepas tang ni dululah. Tu dia. Mantap, cik. Tengok. Semua bapak-bapak yang ada di dalam sana semuanya serbu tu, nampak tu. Bapak like subscribe. Bapak gajah sebelah sana, bapak RIR, semuanya dah macam terpesona dengan dia. Tu dia. Mari kita pergi tengok dekat sikit. Tak tentu hala bapak gajah dengan like subscribe ni. Tu. Tapi cik, Pak Long tak berhajat lah untuk nak bawa masuk ayam yang di luar yang Pak Long baru bawa ni ke dalam lau-lau semua ni yang ada bapak ni. Pak Long nak masukkan dengan ayam yang agak kecil sikit lah di hujung sini bagi dia berehat sehari 2 hari dulu. Kemudian barulah kita letakkan di tempat ataupun lau yang sesuai dengan dia. Jom, Pak Long ingat Pak Long nak letak dalam lau sawah yang hujung sini. Di lau sawah yang sebelah sini Pak Long ada 2 ekor ayam lah. Ayam ni tak tahu jenis apa. Mungkin Australorp ataupun jenis-jenis yang lain jugalah. Tu nampak tu ada 2 ekor tu. Jadi Pak Long nak letak dia di sebelah sini. Jom kita pergi ambil dia je. Letak sebelah sini dulu. Nanti 2-3 hari nanti baru kita campur sebelah sana. Biar dia rehat dulu. Cik, duduk sini ya. Ni, ada kawan di situ. Boleh? Duduk sini ya. Makanan semua ada, ayam ada lagi, tak ada masalah.